saya mula ingat yang ni batu nisan. Dari jauh asal banyak sangat batu nisan kat sini kan. Rupanya sebagai apa kata orang tu, Video kali ini saya berada di Kampung Rim, Jasin, Melaka. Saya diberitahu oleh penduduk tempatan bahawa di kawasan kampung ini terdapat sebuah makam lama yang mempunyai nisan batu lama. Namun sehingga hari ini, penduduk di sini sendiri tidak mengetahui siapakah sebenarnya pemilik makam tersebut. Apa yang lebih menarik, menurut cerita lisan yang diwarisi turun-temurun, makam ini dipercayai mempunyai kaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka satu ketika dulu. Benarkah dakwaan ini ataupun masih ada sejarah yang masih belum berjaya dirungkai? Atas maklumat itulah saya datang sendiri ke lokasi untuk membuat tinjauan. Selain melihat keadaan fizikal makam, saya juga akan cuba mengenal pasti identiti pemiliknya berdasarkan dapatan sumber batin, iaitu petunjuk daripada Allah. Jadi, siapakah sebenarnya insan yang bersemadi di makam lama ini? Jom kita sama-sama mulakan eksplorasi. ini pokok apa kan nisan. Kata ni lah. Ni pokok kelapa ni. Oh, pokok kelapa. Pokok sini. Jadi, oh, ini dia punya tembok dia. Ni tembok, aku ingat makam. Yang makam ini batu laterite ni. Batu laterite. Aku ingat ni makam. Ni ini nisan. Batu laterite ni tu. Sini. Bermaksud yang sekeliling tu kubur baru lah. Banyak orang Bugis ni. Okay. Nisan sana ni. Oh, yang ni kecil. Dia kecil je. Ni batunya, batu dia punya tu nisan dia kecil. Tapi macam batu biasa, batu bukan laterite lah. Dia dah hilang kot. Mungkin dah hilang, dia ganti kan. Macam perempuan ni. Macam perempuan? Isteri dia ke? Mungkin. Satu dia atas, dia ni atas sikit daripada ni bawah. Kan. Tengok dia punya darjat dia lah, senang cakap. Darjat lah. Ada hubungan lah. Ada hubungan. Isteri lah. Isteri. Kita sebenarnya ada apa? Kita dicadangkan untuk ke kawasan makam ni. Dia kata kat kawasan Kampung Rim Rim. Jadi bila asalnya kita nak pergi makam Datuk Senara. Rupanya Kampung Rim ni dekat dengan Datuk Senara. Jadi alang-alang tu kita singgah. Sebab wanita ada dapat petunjuk yang ini memang betul-betul ada kaitan dengan zaman Kesultanan Melaka dulu. Dia adalah pembesar Melaka. Sebab tu dia menggunakan nisan laterite. Dan orang yang mencadangkan itu, dia dapat info daripada mak dia yang makam lama ni berkaitan dengan Kesultanan Melaka lama. Melaka dulu. Tapi info lanjut dia tak tahu. Itu yang kebetulan kita lalu sini. Wanita dapat info ada sesuatu yang menarik dekat kawasan makam ni lah. Dekat seliling ni ada makam juga. Tapi makam yang kategori selepas zaman Melaka lah. Kira baru juga lah. Mungkin awal 1900 ke, kita tak tahulah. Sebab nampak nisan baru. Kalau ini nampak nisan lama. Nisan. Ini pun ada batu juga ni, bukan nisan ni. Betul.
Mungkin tembok tu dia dah jatuh. Mungkin tembok itulah. Kalau kita tengok sekitar dia, serpihan batu-batu ini pun kalau nampak dia gunakan batu laterite untuk sebagai kepuk kawasan makam ni. Bermakna pemilik makam ni dia bukan sembarangan orang. Dia ada darjat zaman Kesultanan Melaka dulu. Jadi berdasarkan tembok ni, mungkin ni kepala dia, kepala dia. Ni bahagian kepala. Sebab dia ada tembok ni. Perasan tak? Dia macam tembok untuk nama kan. Ni. Jadi memang betul ni kepala kan, bahagian kepala kan. Saya mula ingat yang ni batu nisan. Dari jauh asal banyak sangat batu nisan kat sini kan. Rupanya sebagai apa kata orang tu, dia punya bahagian bucu, tiang kan. Tiang bahagian dia punya tepuk ni lah, dinding dia sebagai tiang. Kiri dan setiap penjuru ada tiang dia. Dia ada bangkit tak? Ada kat kepala dia. Bahagian sini lah. Sini ke sana? Sana. Sana lah. Dia berdiri ke? Dia duduk ke? Diri. Berdiri lah. Dia pakaian dia? Pakaian macam panglima dengan keris kat sini, lepas tu dia pegang. Dia macam panglima gitu lah. Dia kawasan makam ni, dia betul-betul dekat dengan jalan besar kan, kawasan Jasin ni. Dia betul-betul jalan besar, jadi bunyi bising tu lah. Harap saya punya sound ni dengar lah saya punya suara ni. Jadi aku nak pegang dia punya ni, boleh izin? Boleh. Bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia kalau kita tengok dia punya nisan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apa? Sisi, bucu. 7 bucu kan, 7 sisi kan. Dia 7. 7 tu kalau kita kaitkan dengan surah Al-Fatihah lah. 7 surah. Bentuk 7. Dan dia ada lekuk ni atas dan bulat bahagian atas ni. Ya. Okey. Jom sini. Yang mencadangkan saya kan untuk pergi ke makam ni, inilah saudara, apa nama saudara? Saudara Nur Aiman. Nur Aiman. Dia cadangkan kat sini. And sebenarnya kita nak pergi Datuk Senara sana. Kebetulan kita lalu sini. Waktu tengok waktu kata ada Kampung Rim kan. Kampung Rim kita tengok macam kawasan ni. Tengok sekitaran, sebab kita bila kita tengok Google Map, kita tengok sekitaran. Macam ni je kan. Itu bila lalu sini, sini rupanya. Ingat jauh lagi kan. Terima kasih kepada Aiman bagi cadangan untuk ziarah ke makam ni. Mak kata macam ni? Mak kata info makam ni. Info makam ni memang lama dah. Dia kata masa 3 jam lalu tu ada jalan Haji Limin tu. Haji Limin pun dia masa dia buka kampung ni pun memang kubur ni memang dalam ada. Dah ada. Pasal ini lah. Itu pun kubur juga sama tu. Orang kampung kan. Tapi ni kubur lagi lama lah. Dia orang ada cakap dia orang cakap ada kaitan dengan Kesultanan Melaka lah. Tapi yang kesultanan tu dia tak cakap lah. Tapi macam lama lah. Saya kata masa Haji Limin pun, saya rasa saya dah keturunan yang ke-6. Dia masa Haji Limin dia tanya Atuk dia pun, Atuk dia pun cakap benda yang sama juga. Dia kata dia tanya pada Atuk dia kan, dia kata berapa lapis tu kan. Mesti namanya ni. Tengok pada siapa pakai ni kan, letterit.
Batu laterite ni memang kebanyakan batu yang biasa digunakan oleh zaman-zaman Kesultanan Melaka dululah sebenarnya kan. Okey. Apa yang kita nak cerita tu Okey. Info yang kita dapat daripada makam ini adalah dia adalah seorang pembesar. Seorang pembesar di penghujung zaman Kesultanan Melaka. Puan Ita kata dia nampak arwahnya tu berpakaian sebagai seorang panglima. Ada keris di sisipnya. Keris yang besar kecil, besar kan? Sedang lah, taklah besar sangat. Sedang. Pakaian warna apa? Warna hijau. Warna hijau. Pakaian warna hijau Warna hijau. Panglima hijau jadi kalau kita nak letak dekat nisan dia, kalau kita nak letak kain ke apa, letak warna hijau. Ke macam tu? Tak suruh pun. Tak suruh pun. Tak suruh lah. Tapi kadang setengah-tengah tu dia warna hijau ni ada kaitan dengan kadang ulama, kadang orang-orang agama lah kan. Tapi zaman Melaka ada juga warna hijau untuk yang berperanan sebagai hijau lah. Hijau songket ni. Hijau songket. Maksudnya cerah sikit ke atau hijau kau ni? Lebih kurang lah. Hijau songket. Kalau hijau yang ulama-ulama tu dia gelap kan. Dia warna gelap. Nama beliau ini adalah Panglima yang kita dapat lah kan. Tun Mahat. Tun Mahat. Namanya adalah Tun Mahat. Macam nama bapa saudara saya. Kan? Namanya Tun Mahat yang adalah pembesar di akhir-akhir zaman Kesultanan Melaka. Ketika itu Sultan Mahmud Shah yang memerintah Melaka yang terakhir, dan beliau dikatakan nama beliau kan tak sempat nak diabadikan dalam sejarah Melaka. Tak sempat nak ditulis namanya. Berlaku serangan daripada Portugis dan itulah nama beliau tak diketahui langsung. Saya pun kalau rujuk sejarah pun memang tak ada nama Tun Mahat. Kalau Tun Mamat tu ada. Tun Mahat ni kita tak pernah dengar. Tapi hari ni alhamdulillah kita dah jumpa satu makam yang berkaitan dengan di akhir-akhir zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu. Dan kesultanan tersebut berakhir pada 1511. Alhamdulillah. Jadi ada lagi info? Tak ada lah. Jadi dia ke sini tu sebagai berundur lah. Berundur. Jadi Tun Mahat ni dia berundur daripada Kota Melaka dan dia berhijrah masuk ke pedalaman kawasan Jasin ni lah. Kawasan Jasin Melaka. Ada lagi? Ada tu je lah. Ada anak-anak dia ke apa ke? Dia tak ada cakap. Ada. Jadi yang sebelah ni, di sebelah sana tu adalah makam isterinya lah. Makam isterinya. Dan setakat ni kita tak pasti ada tak kubur anak-anak dia kat sini ke apa, kita tak pastilah. Kan? Mungkin dah terlalu lama. Kalau makam-makam anak dia, kalau ada pun mungkin dah batunya dah hilang, dah tercabut ke, dah dipindahkan ke, kita tak tahulah kan. Berdasarkan info dari Aiman, betul lah dia cakap. Memang kawasan ni dekat dengan sungai kan. Kat depan tu ada masjid, kira masjid lama masjid lama tapi dah dijaga, pelihara, nampak lawa lah masjid tu. Dan dulu ada sungai gitu. Kemudian sungai tu dah ditutup, dialihkan ke laluan lain Aiman. Sebab banjir. Sebab banjir. Ya betul. Jadi tally lah dengan cerita ni. Dia kena dengan perjalanan berundur Tun Mahat ni ke kawasan pedalaman Melaka. Jadi siapa yang ada masa, ada kelapangan ataupun orang di sekitar ini ataupun orang Melaka sendiri, datanglah ke Kampung Rim. Makam ni betul-betul kat tepi jalan. Senang je, tak payah masuk dalam sangat. Dia betul-betul kat tepi jalan. Kemudian ziarahlah ke makam Tun Mahat ni sebagai memperingati jasa atau pengorbanan beliau
dalam mempertahankan zaman Kesultanan Melaka yang terakhir. Dan kita hadiahkanlah Al-Fatihah, kan? Semoga rohnya dicuci rahmat dan jasanya sentiasa dikenang oleh generasi yang akan datang, insya-Allah. Jadi sekiranya anda ada cadangan, cadangan kawasan makam-makam yang jarang orang ketahui, yang tak ketahui maklumatnya, seperti Aiman mencadangkan saya datang ke sini, dia pun tak ada info. Jadi alhamdulillah Allah izinkan saya datang sini untuk merungkai makam siapakah ini. Jadi kalau ada cadangan makam-makam, tulis dekat bahagian komen di bawah. Jadi jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini, supaya ramai lagi yang dapat maklumat daripada sejarah-sejarah Melayu yang ramai tak tahu, yang tak diketahui, yang tak ada dalam catatan sejarah. Dekat channel Sudo and Exploration, dalam rancangan eksplorasi misteri mistik sahaja yang insyaAllah atas izin Allah kita dapat merungkailah makam-makam lama ni, insyaAllah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.